Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada berita gembira kepada peminat kopi Tegar. Okey. Kat sini, siapa yang peminat kopi Tegar, serius macam-macam kopi saya pernah rasa dan pernah saya cuba. Dari kopi biasa, kopi mahal, sampai kopi yang campuran untuk kesihatan. Okey, semua saya dah rasa. Okey, tapi lama kelamaan saya mula sedar satu benda. Ramai antara kita ni sebenarnya minum kopi yang kat luar tu yang tinggi gula, tinggi susu dan tinggi bahan pewarna. Dan kita tahu kopi di luar banyak tinggi dengan bahan pengawet. Memang sedap, memang rasa ketagih. Tapi bila saya fikir balik kan, kalau kita minum kopi setiap hari, apa kesan pada kesihatan dan tubuh badan kita? Okey, dalam masa yang sama, kita tetap perlukan kopi untuk tenaga, untuk nak fokus, untuk kerja lebih lama. Utamanya kerja yang banyak belajar sampai lewat malam pun, sampai badan yang mudah cepat letih. Lepas tu, saya mula cari alternatif. Saya tak nak minum berhenti kopi, tapi saya nak kopi yang lebih baik dan untuk badan dan lebih manfaat. Okey, dan saya jumpa satu kopi baru iaitu Nutri Coffee. Okey, apa yang saya tertarik dengan Nutri Coffee ni, dia bukan sekadar kopi biasa, tapi dia bagus untuk tubuh badan kita, bagus untuk fokus kita sebab dia berbuat daripada bahan-bahan semula jadi. Okey, apa yang ada dalam kopi ni? Okey, dia ada cendawan susu harimau, bagus untuk bantu sistem pernafasan, tingkatkan antibody kita dan fungsi dia anti radang. Okey, tengok ni Nutri Coffee. Okey, dalam kopi ni juga ada habatus sauda, iaitu bagus untuk bantu kawal gula dalam badan, sokong kesihatan jantung dan kuatkan antibody. Ditambah juga dengan bahan dia buah delima, bagus untuk fokus, bagus untuk kesihatan otak, tingkatkan hemoglobin dan bagus untuk sistem penghadaman. Yang menarik, kopi Nutri Coffee ni dia menggunakan gula nano sesuai untuk bantu kawal gula dalam darah, dan krima bukan tenusu yang lebih mesra untuk orang yang ada masalah penghadaman serta ia bebas daripada laktosa. Okey, jadi saya minum sekarang, rasa badan segi sedap dan fokus saya lebih tinggi dan kita boleh buat kerja lebih lama. Okey, saya minum ni juga sebab saya tahu dia ada manfaat untuk tubuh badan. Dia bagus juga untuk kita penggemar kopi. Sekurang-kurangnya kita pilih kopi dengan lebih bijak. Nutri Coffee dia bukan sekadar kopi, tapi dia adalah pilihan untuk tenaga, fokus dan kesihatan. Siapa yang berminat untuk mendapatkan Nutri Coffee ni, boleh DM saya. Dan saya juga sedang mencari rakan perniagaan bersama. Jangan lupa tap like dan share pada kawan-kawan kita Nutri Coffee. Ingat kopi, ingat sihat.